Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Sekarang kita berada di episod yang ketiga, sahabat. Episod ketiga, tanam kangkung atas pokok. Jangan heran, sahabat. Tajuknya saja tanam kangkung atas pokok. Sebenarnya kita tanam kangkung di bawah pokok, sahabat. Saja nak buat kejutan, guys. Kita tanam kangkung ni bergantungan, tergantung pada ranting pokok, guys, bukan atas pokok. Sekarang angka tengah memaku paku ni pada ranting pokok untuk gantung kangkung yang kita akan tanam nantilah, sahabat. Oke, kerja paku memaku hampir siap, sudah hampir siap, sahabat. Kita ada satu di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 10, 10, sahabat. Paku untuk gantung kangkung sudah siap, sahabat. Sekarang ni kita cari bekas-bekas lama, sahabat, untuk tanam dia. Ini dia guys, ini bekas lama. Angka pernah tanam timun di sini. Kita pakai bekas ni segala, guys. Kita pakai bekas ni untuk tanam kangkung di belakang nanti. Kita pakai bekas yang sama lah. Tapi perlu dibersihkan semua rumput-rumput ni lah. Adalah 10 biji nih. Kalau tak cukup kita tambah lagi lah. Harap dia cukup lah, guys.